Minta maaf tapi tak mau terima pula dah. Kena ambil tindakan tegas. Fahmi meminta Suruhan Jaga Komunikasi dan Multimedia Malaysia menjalankan siasatan secara terperinci terhadap 3 penyampai radio yang didakwa mempersenda upacara agama lain. Saya sokong tindakan Fahmi buat kerja laju. Siapa yang hina agama kena ambil tindakan tegas. Cantik. Saya nak tanya juga apa kes pasal artis Haris Iskandar dan Cicila Yap Song yang hina. Saya pergi buat report polis. Siasat punya siasat sampai sekarang apa tindakanmu tak dengar? Ingat, negara ini ada undang-undang untuk semua pihak, bukan padam and tulis balik nah. Kerajaan harus bertanggungjawab. Jangan baling batu sembunyi tangan. Ingat, kita ada akal. Sebelum buat satu benda, kena fikir. Jangan nak fikir seronok nak hina agama lain. Ini adalah pengajaran untuk kita semua.